Jadi untuk sambung semula, untuk nak bagi kita ada momentum dan kita ada penerusan terhadap semangat Ramadan, pagi ini mari kita melihat beberapa potong ayat Al-Quran untuk kita tadabbur dan ambil pengajaran serta istifadah daripada ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Hari ini 5 Syawal, maka saya petik beberapa ayat dari juzuk yang kelima untuk kita jadikan sebagai pedoman dan panduan untuk kita belajar dalam usaha kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang kita nak kongsi pada pagi ini petikan dari surah An-Nisa ayat 43. Surah yang keempat, juzuk yang kelima, ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Allah mulakan dengan panggilan yang mesra kepada kita dengan menggunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi, ahli Al-Quran, menyatakan apabila kalian membaca ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, maka fokuskan, berikan perhatian kerana di sana akan ada arahan ataupun larangan yang sangat penting untuk dipelajari. Jadi salah satu ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, ayat yang kita baca pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang. Jadi jangan kamu mengerjakan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar dan mengetahui akan apa-apa yang kamu katakan. Dan janganlah kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berhadas besar, kecuali jika kamu hendak melintasinya sahaja, hingga kamu mandi yang bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuhan dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air untuk mandi atau berwudu, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah, yakni debu yang suci. Lalu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini mengandungi beberapa ranting-ranting dan cabang hukum hakam, khususnya berkaitan dengan taharah, berwudu dan sebagainya. Namun perhatian yang kita nak tengok sikit pada pagi ini adalah pada rangkap yang pertama, di mana ayat ini kalau kita baca sepintas lalu tanpa kita ada ilmu Al-Quran, maka sudah tentulah di sana akan menimbulkan kekeliruan. Kerana Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat dengan sebut, wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu baca. Ayat itu kalau kita tak belajar kepada asas-asas ilmu ulumul Quran, maka di sana akan timbul kekeliruan, akan timbul salah fahaman terhadap maksud ayat. Dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai nasikh dan mansukh. Iaitulah, kalau kita terjemah dalam bahasa mudah, proses penggantian hukum. Di mana sesuatu hukum pada permulaannya turun sebut kata harus. Boleh jadi hukum itu akan bertukar menjadi haram kerana ada arahan terbaru dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pada situasi dan peristiwa yang berlaku. Inilah prinsip dalam ilmu Al-Quran, salah satunya dipanggil nasikh mansukh, proses ganti.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, apa saja ayat keterangan yang kami mansukhkan, yakni kami batalkan, atau yang kami tinggalkan, yakni kami tangguhkan, kami akan datangkan ganti yang lebih baik daripadanya ataupun sebanding dengannya. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bila ayat itu diturunkan dengan satu ketetapan hukum, kemudian turun ayat lain yang memansuhkan, yang membatalkan ataupun yang membatalkan hukum tersebut, Allah Ta'ala kata kami akan ganti dengan benda yang lebih baik berdasarkan kemampuan dan keupayaan serta Allah tahu situasi manusia tersebut. Dan ini juga salah satu daripada bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu mengetahui dan memahami apa yang kamu baca. Ulama ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ketika membahaskan tentang nasikh dan mansukh, membawa contoh ayat ini. Di mana ayat ini cerita tentang situasi pengharaman arak. Proses pengharaman arak haram tu, Allah Ta'ala haramkan kepada umat Nabi ini berperingkat-peringkat. Ketika ayat Quran turun menceritakan tentang proses pengharaman arak, benda itu berlaku secara berperingkat-peringkat. Di mana pada peringkat pertama, orang tanya kat Nabi, para sahabat tanya kepada Nabi, arak ni ada tak faedah, ada tak mudarat, ada bagus tak, ada buruk tak? Orang tanya kat Nabi, maka Nabi tak jawab, sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihim. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Orang tanya kat Nabi, tanya berkaitan dengan manfaat, tanya berkaitan dengan mudarat. Sebab pada waktu itu minuman arak ni dijadikan sebagai minuman harian. Semua orang pakat duk minum. Maka bila duk minum, mereka tahu bila minum ni dia akan jadi masalah. Jadi mereka pergi tanya kat Nabi, betul ke arak ni ada manfaat? Betul ke arak ni ada mudarat? Sehinggalah Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul, katakan, jawab kat mereka, fihima ithmun kabir, pada kedua-dua aktiviti tersebut ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat. Ada manfaat. Al-Quran tak nafikan. Ada manfaat dari sudut dunianya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa itu lebih besar dari manfaat. Manfaat arak, manfaat judi mungkin ada, tapi dosa melebihi dari manfaat. Ayat itu tak jelaskan tentang hukum. Maknanya Allah ayat itu tak sebut kata tak boleh. Ayat itu cuma sebut cerita basicnya, iaitulah ada manfaat, tetapi mudarat dan dosa itu lebih besar daripada manfaat. Maka para sahabat pada waktu itu, bila ayat itu turun dan ayat itu dibacakan kepada mereka, bagi sebahagian sahabat yang nak menyempurnakan kehidupan mereka sebagai Muslim, bagi nak mengelak daripada terkena mudarat-mudarat yang besar seperti mana yang Quran sebut tadi, maka sebahagian dari sahabat mula meninggalkan minuman arak secara perlahan-lahan. Sebahagian dia tinggal terus, sebahagian buat peringkat-peringkat. Berkuranglah jumlah peminum arak, tapi masih ada. Sebab ayat tak sebut kata jangan minum. Ayat cuma sebut kata ada baik, ada buruk, buruk lebih banyak dari baik.
Sebahagian orang dia tinggal terus, sebahagian orang dia tinggal sikit-sikit, dan masih ada saki-bakinya. Sehinggalah berlaku satu peristiwa kepada para sahabat apabila mereka mendirikan salat. Dalam salat itu mereka mungkin sebahagiannya ataupun imam yang mengimamkan salat pening, baru sudah minum dan sebagainya, maka sudah terbaca, sudah tersilap dalam bacaan, sehingga tersilap itu mengubah maksud ayat Al-Quran. Yang sepatutnya kata sekian-sekian, ayat itu ditukar menjadi sekian-sekian yang bertentangan dengan ayat, dengan maksud ayat. Maka selepas daripada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat tadi, ayat yang kita bahaskan ni, iaitulah ayat 43 dari surah An-Nisa. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu faham. Ayat itu juga tak sebut kata haram terus. Ayat itu cuma cerita bila nak salat jangan kamu minum apa. Maka sebahagian dari sahabat memahami bahawa ayat ini nak nasihat, nak berikan pedoman dan panduan supaya mereka pelan-pelan tinggalkan apa. Maka sebahagian yang lain pula tinggal minum sis. Tapi masih ada, saki-bakinya masih ada. Sehinggalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab di antara orang awal yang tanya kepada Nabi SAW ketika para sahabat kecenderungan minum arak itu dah makin berkurang, bertahap-tahap. Tapi Sayyidina Umar dia rasa macam perlu ada satu penjelasan yang tuntas, perlu ada satu ketetapan hukum yang jelas, boleh atau tidak. Maka dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia minta lagi pada Nabi, ya Rasulullah, mintalah, mohonlah satu keputusan, kata putus dari Allah Azza wa Jalla. Arak ini sama ada boleh minum ataupun tak boleh minum. Sebab dua ayat sebelum ni turun tak nyata boleh minum atau tidak, tapi lebih kepada berbentuk paduan, nasihat dan pedoman. Sebahagian sahabat dia tinggal, sebahagian sahabat kurangkan, sebahagian sahabat masih minum. Tak lama selepas itu turunlah ayat dalam surah Al-Ma'idah 90 dan 91. Innamal khamru wal ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dia turun ayat ni yang sebut kata sesungguhnya arak dan judi, tenung nasib, apa tirikan, semua benda ni, ini perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah. Ayat itu menjelaskan tentang hukum pengharaman, tapi dia turun secara peringkat-peringkat sampai ke peringkat ayat yang terakhir ni. Para sahabat berhenti terus. Siapa yang ada stok dia buang terus. Sehingga dalam riwayat diceritakan banjir kota Madinah akibat daripada ditumpahkan segala stok-stok arak yang masih ada. Banjir itu bukan nak sebut kata banjir besar, nak habaq kata satu gambaran berlaku. Demikian ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, apabila kita baca ayat tadi, satu, kita dapati sejarah pensyariatan ataupun pengharaman arak itu berperingkat-peringkat. Tetapi yang paling penting, pengajaran yang kita nak ambil di sebalik ayat itu ialah demikian sifat Islam. Demikian di antara sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nak mendidik manusia. Allah mendidik manusia secara berperingkat dan bertahap. Kerana manusia kalau diberikan didikan dan diberikan arahan sekaligus, semua nak kena buat sekaligus, semua nak kena tinggal sekaligus, nescaya manusia itu tak akan mampu untuk buat. Demikian dalam kita melaksanakan tugasan hidup sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, di antara tugas kita ialah berdakwah. Di antara tugas kita ialah menyampaikan Islam ini kepada sasarannya. Baik sasaran itu ialah orang yang di bawah tanggungjawab kita atau sasaran orang-orang lain. Tugas kita sampaikan agama. Maka sampaikan agama itu kita mengharapkan perubahan, tetapi perubahan tak boleh dilakukan secara sekaligus. Demikian dakwah Nabi. Nabi bawa agama dalam tempoh yang 23 tahun, panjang. Bukan kata sehari Nabi bawa, semua orang ikut, sehari itu nak kena buat semua, sehari itu nak kena tinggal semua. Tidak.
Islam mengajak kepada kita konsep yang praktikal, iaitulah tadarruj, berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Usaha untuk berubah, usaha untuk melakukan dakwah, usaha nak bagi pastikan iman dan takwa benar-benar meresap dalam jiwa, dia hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. Jangan kita kecewa dan jangan kita putus asa kalau kita dah buat kerja kita, iaitulah sampaikan mesej agama dengan kadar kemampuan kita, tapi orang tak ikut, kita jangan kecewa. Kerana sifat agama itu hendaklah berperingkat-peringkat. Ya, disampaikan dalam bentuk peringkat-peringkat. Orang nak berubah pun dia macam tu. Dia bukan boleh kata nak berubah, dia buat semua. Sebab itulah bila kita cerita tentang Ramadan dan apa yang selepas Ramadan, satu perkataan yang sering kita sebut ialah berkenaan dengan istiqamah. Dalam sebuah hadis riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallah ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Atau kama qala, sesungguhnya amalan yang paling Nabi suka, sesungguhnya amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang berkekalan walaupun jumlahnya sikit. Adwamuha wa in qalla, dia berterusan walaupun jumlahnya sikit, berbanding dengan amalan yang banyak tetapi amalan itu terputus. Itulah di konsep amal. Demikian juga dalam konsep dakwah, konsep perubahan dilakukan secara berperingkat, sikit demi sikit, berperingkat-peringkat, seperti mana ditunjukkan oleh Allah sendiri dalam mengharamkan arak, mengharamkan benda-benda ni, dia buat secara berperingkat-peringkat. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama untuk kita telusuri dan juga kita tadarus secara ringkas.